di tanah benih ni ada pesennya lah. Harusnya kena tulis di tempat wak benih lah, kita tempat selah. Kata daripada Ratu Hijau, iaitu Ratu Hijau ni dia kata gini, siapa ada tanah lapang, jadilah sawah padi. Dirilah rumah padi, kerana rumah padi itu adalah pusat perjuangan hidup. Lagu mana? Makan nasi sikit tinggal, makan nasi sikit tinggal. Lagu tu. Tapi saya juga bila-bila pergi mengaji tu lalu ke Malaysia. Lalu ke Malaysia tu jumpa orang Malaysia semua makan nasi dengan tangan. Orang sini makan nasi dengan tangan. Ayolah. Tapi pakai sudu. Pakai sudu. Makan nasi dengan tangan tapi pakai sudu. Saya heran. Nah, timur heran dalam diri itu kata Gano. Kalau kita tengok antara kita colek nasi di atas meja dengan kita colek nasi dengan sudu, sungguh tupah dah. Yeah. Colek dengan sudu tapi dengan ambil dengan tangan. Lain tu hormat dia. Oh, lagu tu. Salah satu cerita hak koli royak tadi. Lagi pula, belai-belai tu saya pun klik. Mari sapa rumah. Nah, saya duk mengajar, duk gapo jumpa gitu ni. Klik mari saya buat satu tim kajian. Tim kajian ni sebenarnya nak buat hal Tuhan ni, tapi ada salah seorang tu royak atau kita buat hal padi. Kalau tengok hal padi di hari ni di masyarakat kita ni boleh jadi orang umur atas pada saya ni sudah duk buat, sudah duk akid, sudah duk gapo semua. Tapi mari siapa ni saya rasa nak buat lagu mana, nak bui orang kampung tu. We kata padi dan beras tu we jadi benda hak untuk nak bawa hidup. We kata padi dan beras tu sebagai kehidupan masyarakat kita seperti mana yang saya buat kajian tu ada 968,000 rai. Di Nara belah alik taning 153,000 rai. Semua nah bila ni hak masa hak orang panggil kata benih ada hidup. Goyak kata belah alik jala tu bunyi dah. Oh, timur boleh balik jala dulu. Tapi balik jala ada 48,000 rai yo. Sikit daripada tempat-tempat lain. Tapi kerana situ boleh maju. Kerana situ boleh akik bak padi. Kerana situ boleh buat tanam padi. Kerana situ orang muda-muda dia nak sanggup nak buat padi. Sedangkan tempat dia tu bukan benar padi sangat. Kadang-kadang tu gali bukit ataupun orang panggil buat di kaki bukit. Atas bukit pula dah buat biar dilamir untuk buat padi. Sah. Itulah timur persoalan. Kita yang ada, Gano tak buat. Nah, di Jepang, Gano boleh buat hari untuk nak berterima kasih kepada orang buat padi. Di situ. Klik daripada yang cocok tani yang mula-mula tadi dengan bismillah, mari jadi kita ni ada istiadat buat padi ni. Ya ada acara dalam Islam dah. Dengan melalui doa, buat nasi pulut semangat. Dia mata tak leh weh. Semangat minta doa hai tawassul bersama. Dan kita buat juga ni bila nak buka orang tu buat juga. Mana tu hasil yang kita buat ni ada unsur agama dalam. Pada kita nak tanam lagu mana padi kita ada unsur-unsur untuk jaga tanah air. Dan kita nak jaga sumber daya alam. Allah Taala kita. Dah, juga sudah siap dah sungai lekok kiri. Hok ni lekok kanan. Bukit Mangus tinggi 70 meter. Bukit sini tingginya 100 meter. Sudah diaturkan oleh Allah Taala. Sini kena ada bukit batu. Tapi kita nak guna manfaat di sini. Kita jangan menghancurkan. Dah, apa yang Allah Taala buat. Kita kena jaga. Ini adalah Datuk ni dia buat kerjanya berkaitan dengan wak kasit insi ataupun organik. Silakan bagaimana kau boleh fikirlah organik, apakah dalilnya ataupun hujah di mana? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator Haji. Tuan Haji, alhamdulillah. Kita sampai di sana yang saya ajak mari ni. Mari juga sini ni. Pasal nak cerita sikit sebab benda ni bukan soal kata sekadar saja nak beri makan, kita nak tanam padi. Kerana kita nak makan tak. Ini ada kaitan dengan hukum hakam bab tanam padi ni. Taman tadi dah sebut tadi, doktor sebut tadi, makanan yang halal dan thayyiban. Baik, dia bukan saja halal, tapi nak cari hak baik. Lepas kita makan beras lah ni tak baik kan? Baik.
Baik, tapi ada hal lebih baik lagi. Yang tu yang kita nak cari. Jadi saya nak cerita, kita ni bila kita buat padi dengan tujuan kita nak cari hal halal dan baik, itu termasuk dalam satu kebajikan lah. Kebaikan, niat kita yang tu. Dan insyaAllah dapat pahala. Tapi nak buat hak cari pahala, kena cara betul. Apa dia cara tanam padi? Yang halal, baik dan cara tanam tu betul. Tak melanggar syariat. Ataupun sesuai dengan cara Allah SWT. Yang ini yang paling penting sekali. Sebab tu tadi kita sebut tentang organik ni. Sebut organik ni sebenarnya satu cara tanam padi. Kita tak pakai kemik. Langsung tak pakai kemik. Racun ke, baja ke, semua pakai apa yang Allah Ta'ala beri kita sekeliling. Kita dengan murah. Semua ada dah, semua boleh buat. Buat padi organik ni tak pakai kemik ni sebabnya ialah ada kaitan dengan benda-benda yang kita dah buat selama ni boleh merosakkan alam. Itu Allah SWT sebut awal-awal lagi dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Baqarah tu awal tu, ayat 1 sampai 5 Allah cerita alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi sampai habis wa ulaika humul muflihun itu dia cerita pasal orang yang beriman. Kamu buat kejahatan tapi kamu tak sedar. Situ saya terfikir. Jangan-jangan kita nak buat ni, kita nak pasal kita buat baik tapi dia tak sedar kita buat benda yang tak molek. Takut kita nak pasal kita nak menanam, buat kerja apa-apa saja kerja lah. Kita nak pasal kita buat kedai baik. Ya. Tapi cara kita mungkin cara tak molek. Ya. Jadi sampai dah satu hari lepas saya buat padi organik ni, dalam nak cari makna ayat ni, saya pergi ke Indonesia. Pergi belajar cari buat organik lah. Sampai sana hari pertama tu dia cerita belah mana orang buat padi, pakai kemik, pakai racun, bukan saja menatang kena racun tu rosak mati. Kita kena racun, belum pakai racun pun mati cepat juga. Lepas tu dia last dia kata, saya tanya, ni maksud ayat ni serupa dengan cerita wa idza qila lahum la tufsidu ayat 11 12. Dia kata hatulah tu. Bila dikatakan janganlah rosakkan, tak kita tak kami tanam padi ni buat nak beri orang makan semua. Tapi tak, Allah jawab tak, kamu lakukan kerosakan tanpa disedari. Tak sedar buat hak dah mana. Bila kita pakai kemik dia kata, bawah tanah ni, bila kita buh semua racun ke atau buah baja kimia dalam tanah kita, ya. Bawah tanah kita tu ada lebih 125,000 juta makhluk yang kita tak nampak. Ya. Makhluk apa tu lagi kita tak tahu. Jadi data yang tu ada lebih 125 juta makhluk dalam lebih kurang dalam 1 meter persegi tu ada 125,000 juta makhluk yang kita tak nampak. Makhluk halus. Makhluk halus. Lah ni orang panggil bakteria. Ada benar. Benar ni dia kata makhluk ni sebenarnya dia menyuburkan tanah. Dia yang dia berzikir. Sebab tu dalam Al-Quran dia sebut tu 7 petala langit, 7 petala bumi. Segala makhluk-makhluk di langit dan bumi semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah SWT ya, dengan betul. Cara dia sendiri yang kamu tak tahu. Dia kata hak itulah mak kamu bunuh. Kita secara zahir ni kita tengoklah kalau kita baca kemik, kalau kita buat padi, kita racun, hak mati apa dia? Tapi hak mati katak mati, ikan mati, belalang mati, ketang mati. Hak kita kena meracun tu pergi benang malah hak belah sana pun mati juga. Hak tu kita tak sedar. Itulah dia kata yang kita kata kita lakukan kerosakan tanpa disedari. Jadi kita ni jadi pembunuh dengan tak sedar. Itulah dia kata. Pembunuh dengan tak sedar. Wasa berjurut dah. Tapi dia bunuh makhluk yang tak nampak tu banyak. Yang tu jadi saya timbul satu soalan. Kalau balas tu kami di Kedah, di Malaysia ni memang 100% pakai kemik. 100%. Saya nak cerita di sana, di sini mungkin tak buat lah kot. Tapi tak tahu Wallahualam lah. Sebab racun ni, buat tanam padi, daripada mula benih padi tu, dia kena racun dulu. Supaya dia belit, dia semen nanti, ibu tak makan. Semut pun tak makan. Lepas tu bila tumbuh, takut ibu lagi, tumbuh racun lagi. Sampai berbuah, takut kesing. Kesing aku. Nak makan padi lagi. Lepas tu, ambil padi, taruh sementara nak mising, takut tikus makan. Buah racun lagi. 2 kali. Lepas tu, mising tu baik beras. Sementara nak baik, dah buah banyak-banyak. Takut buah racun lagi. Sampai terang tu. Jadi kami di Malaysia boleh kata makan padi racun, beras racun saja.
merosakkan. Ekonomi tadi, berarti ekonomi saya nak goyak seolah atau wak padi ni kalau kita banding ekonomi ni selagi mana di tempat tu ataupun di satu tempat kalaulah ada orang yang mewah ataupun orang yang ada lebih ataupun kaya lebih, di situ orang tak panggil ekonomi yang balance ataupun ekonomi yang stabil. Berarti kalaulah tanya kata di sini di tempat kita ni yang ada di Kampung Mangguh ni, kalau lah tanya kata orang wak padi tu cukup tak makan untuk setiap-tiap umur. Kalau lah tak cukup, berarti di sini ni padi kena buat lagi. Itulah apabila no tak cukup di situ tu orang panggil cara kita nak buat musiha dalam ekonomi. Siapa dia? Kita buat, kita menikmati, kita makan dan juga kita beli duit musim tempat kita. Itu cara dia. nampak. We nampak jelas-jelas kata buat hak kita boleh klik kita. Saya yakin kata ahli-ahli kampung di sini ada yang bijak sana tapi tak ada waktu baik dengan sebab orang panggil kata duk cari tempat-tempat yang tuju yang sesuai. Tapi saya minta lah pada ahli orang-orang tua yang ada ilmu tu bagilah kepada adik-adik, anak-anak, cucu-cucu. Bagilah ilmu wak padi yang wak we jadi menonjol di sini untuk masa depan we jadi berah Kampung Mangguh. We boleh hantar tebik luar. Tapi belum nak tebik luar, we cukup makan di tempat ter dulu. Nah, wak yang di ekonomi itu kita fikir satu step lagi. InsyaAllah. Sekadar tu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada silap salah daripada saya sendiri dan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih kepada Dr. Hanafi. Baja buat belah mana? Apa yang ada kat keliling kita semuanya baja sebenarnya. Kita tahu atau tak tahu saja. Tadi Dr. sebut tentang air berah. Yang tu memang mustajab. Air basuh berah tu. Jadi ibu-ibu mak-mak kita ni, nanti kita boleh belajar daripada sini. Kelik taruh tong satu, bila basuh tambah basuh air berah taruh. Simpan. Itu boleh buat baja, boleh buat ubat pula untuk ibu-ibu. Hama-hama sebenarnya kek tu. Pokok-pokok di hutan dia berbuah tiap-tiap tahun siapa dia buat baja. Tu dia kena. Siapa dia nak jaga hutan bukit dia buat baja. Wih, besar berat. Buah petai tu hutan tu buah sedia. Dia buat baja. Semua buat baja. Daripada mana baik baja? Jawabnya. Allah Ta'ala beri dah. Oh, ni tu pak. Satu hujan. Hujan. Air tu betul lah. Lalu lah. Tapi daun-daun hak dia luruh sendiri tu. Jadi baja. Batang-batang kayu hak luruh tu. Semua tu jelas baja. Dia pusing klik tu. Dia kata mudah saja. Nak beri daun, ambil lah daun apa-apa rendah air buahlah cara dia. Jadi baja daun. Untuk akar batang-batang kayu, hak mana boleh jadi atas nama batang kayu, apa yang sebut-sebut ini ekonomi ni, bila kita buat dengan cara kita organik ni, semuanya kita boleh buat sendiri ataupun kita nak buat kilang pun boleh lah, tapi belanja dia rendah. Sebab salah satu yang saya duk tanya orang ada buat padi kau ni, dia tak apa masalah dia. Oh, baja mahal dia tak. Baja kami memang mahal. Tiap-tiap tahun berubah. Sebenarnya dia mau tipu kita. Tentang alam. Karena tema kita waktu ini alam subur masyarakat makmur. Maka alhamdulillah kita nak kepada makmur. Satu ayat makmur ni sudah dicatat dalam hadis pun ada, dalam Al-Quran pun ada. Kalau kita nak makmur itu cara buat kita tu tak boleh tinggal unsur-unsur asal. Iaitu kena hormat kepada tempat yang saya makan. Dan iaitu berkaitan dengan agama. Jangan kita jadi orang yang musnahkan masyarakat kita, tempat makan kita hanya nak asyik. Akhir-akhir hasilnya itu tak akan berkat dengan kita, akan jadi racun bagi kita. Maka kita ni di tanah benar ni ada pesannya lah. Harusnya kena tulis di tempat wak benar lah, kita tempat di selang. Kata daripada Ratu Hijau. Iaitu Ratu Hijau ni dia kata gini, siapa ada tanah lapang, jadilah sawah padi. Dirilah rumah padi, kerana rumah padi itu adalah pusat perjuangan hidup.